Halo, hai, Assalamualaikum, Swadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Suhafon Channel. Seri yang kedua ni kita bawa mari di gapo ni Kuya? Sini adalah Istana Cabai Tiga. Tengok tu. Ya. Jomenyo. Kalau cerita sini ni lagu mana? Cerita sini ni adalah seperti kita pergi EP sebelum ni. Masjid Raja Fatoni, Masjid Raja Cabai Tiga. Ni adalah Istana Baginda. Ni istana ni. Dia ni masjid. Yang didirikan sebagai pengasas ialah Tengku Besar. Tengku Besar. Istana sini ni zaman taling dipecah ke 7 raja. 7 raja. Dari tadi asalnya satu, Patani Darussalam. Setelah kalah perang dengan Bangkok tu, jadi dipecahkan 7 raja. Maka sini adalah Istana Patani. Di sini. Ni istana dia. Ya, istana. Di sini dua nama kita panggil. Istana Raja Cabai Tiga ataupun Istana Jebok Puyuh. Sini. Sebab apa? Sebab Cabai Tiga pun sungai dia juga. Dia ada bentuk ke sungai juga. Dan Jebok Puyuh pun seperti bentuk ke sungai juga. Ya, ni asalnya tapak istana lah. Tapak istana sini. Tapak istana. Sini. Patulah ni sudah jadi ubah suai lah. Jadi umur orang lah. Jadi umur. Ya. Lepas tu ada cerita juga sini. Sebab yo di Cabai Tiga ni bila kita mari nak dengar sejarah tu, orang tolong goyak wik kita. Orang tolong goyak wik kita gapo. Jadi awal-awal hari tu, cerita awal-awal saja tu. Mari dia kata ada tempat buat duit kawasan tu. Ni. Tempat buat duit sini. Buat duit sini. Jadi kita duduk dalam pagar istana ni. 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 Tengok pagar dah. Tu pagar. Tengok pagar. Ni duduk dalam istana kita ni dah. Duduk dalam istana pagar. Lepas tu bukan spek ni jual luar lagi. Seperti EP sebelum ini, saya sebut kata awal-awalnya masjid duduk kawasan ni. Baru lepas tu pindah pergi sedikit 200 meter. Baru lepas tu pula pindah pergi jauh sikit. Jauh sikit. Jadi maksudnya 400 meter tu jadi masjid sebelum ni kita pergi tu lah deh. Ya. Ya. Okey, boleh kita masuk dalam istana. Kak, sebelum ada kita masuk istana, bagi kita tengok bata dulu. Bata bawah ni deh. Bata bawah ni. Ini adalah bata tradisi orang Melayu Tani Pakar. Ya. Jadi perbezaan tu dia ada sikit seperti mana saya sebut dalam EP sebelum ini. Saya sebut kata bata di masjid tu pakar tu ya 3 beradik. Kita panggil 3 beradik lah lebih kurang. Satunya di Langkah Sukak. Di Langkah Sukak di Mengamboran, Langkah Sukak sana tu ya ada pakai bata merah juga. Yang kedua era bata Masjid Kesek. Yang ketiga era bata di Masjid Cabai Tiga. Cabai Tiga. Masjid sebelum ni lah. Lepas tu ni kita boleh tengok ni bata sebab masjid tu ya tutup lebih. Ni bata dia dah. Okey. Bata dia. Okey. Kita masuk dalam istana. Dalam istana. Ini pun. Mari buat YouTube. Buat YouTube. Sini adalah nak tunjuk dinding tu. Dinding. Yang istimewa. Ini adalah cara ukiran istana dulu. Hak tani. Kita payah dah nak tengok lagu ni. Payah dah deh. Bentuk struktur rumah ni, struktur rumah gini ni. Ada panggil tu ruang tamu. Tempat pagar musel tak? Pagar musel panggil. Pagar musel. Milon ni pun pagar musel lagi. Pagar musel lagi lah ni tak? Jadi sini ni orang kata kita tengok boleh beza sini. Itu hak pribadi raja lah. Hak raja dan kerobak gapo duduk dalam tu belakang. Rumah tu rumah lah mudah-mudahan kata. Jadi kalau orang pendatang mari tu, kita mari sini. Duduk kawasan ni. Ni cara rumah Raja Tani punya. Ni. Tengok dinding, tengok apa semua. Tapi semua ni sudah renovate dah lah. Sudah renovate semula bahagian ini. Ni mai tengok ni, lagu Pelita ko lagu. Tengok yang dulu ya lagu ni di istana. Tu. Comel dah. Berarti macam ada orang ada gedor yang main Hanuman gitu dah. Tu.
Inilah tengok comel benar dah di gapo nama ni istana dulu. Cabai Tiga ya, istana dulu. Oh, tengok. Jadi berakhir sini rajonya Tengku Ado Kode lah. Tengku Ado Kode ni popular lah raja tani terakhir. Akhir kali baginda tu mangkat di Kelantan sehingga kerobat baginda semua tu duduk di Kelantan. Duduk Kelantan belaka dah. Jadi ni adalah bentuk asal Kak. Bentuk asal lagi. Bentuk asal. Dah start tu gapo semua ni asal. Cuma barang gini yo rutuh. Jadi ketinggalan masa tu rutuh gapo biasalah arus zaman tu dak. Jadi kita apa ni tuan dia ni hak penghuni di sini mula tukar semula. Tukar baiki gapo semua. Tapi masih jadi macam dulu lagi. Macam dulu lagi ni. Okey. Terusnya inilah sedikit banyak di apa nama orang panggil kawasan istana di Cabai Tiga. Jadi lepas ni kita nak pergi mana seterusnya nanti tengok episod lain pula. Okey, hari ni setakat ni dulu deh. Kalau silap salah minta maaf banyak-banyak. Lepas tu siapa hok pandai kok deh. Macam seperti dulu deh. Seperti biasa lah Kak. Komen lah mari. Komen. Semoga boleh kongsi. Gitu. Hari ni setakat ni dulu. Assalamualaikum.